apa khabar korang semua? Jim di sini, sedia nak ajak korang terjah dunia buah tropika yang bintang 4 bintang gila buah cempedak. Kalau korang rasa nangka tu dah cukup bintang power bintang, tunggu jelah sampai Jim habis cerita pasal si gabu kuning ni. Jom kita selam. Bintang-bintang penerangan detail tentang buah cempedak bintang-bintang. Cempedak ni, nama saintifik dia bintang atau Carpus integer bintang, tapi jangan risau. Jim tak nak susahkan korang dengan istilah rumit. Asal-usul dia dari hujan-hujan Asia Tenggara, terutama Malaysia, Indonesia, Thailand, sampai ke Filipina. Kat Malaysia, korang boleh jumpa dia melepak kat hutan belantara atau kebun-kebun desa. Pokok dia tinggi boleh mencecah 20 meter, daunnya besar-besar berbulu kasar macam kulit buaya, tapi yang paling bintang ikonik bintang tentulah buah dia sendiri. Bentuk buah cempedak ni macam nangka punya adik-beradik kulit luar berduri-duri tajam, tapi duri dia lebih halus dan rapat. Warna kulit hijau kekuningan bila muda, bertukar kuning keemasan bila masak. Tapi jangan tertipu dengan rupa. Sebaik korang belah, bintang wah, bintang, elipsis, bau wanginya terus bintang fly bintang memenuhi bilik. Wangi tu kuat, manis, bintang sedap gila bintang ada orang kata macam gabungan durian, nangka, dan pisang. Isinya kuning oren, lembut macam sutera, melekit-melekit, dengan biji yang tersembunyi dalam setiap pulas. Rasa. Jim boleh kata, dia lebih bintang creamy bintang dan pekat manis berbanding nangka. Ada bintang hint bintang masam sikit-sikit, cukup seimbang. Tekstur isinya bintang joici bintang, meleleh-leleh kat mulut. Mana-mana yang kena biji tu, korang boleh rasa dia rangut-rangut gitu. Bijinya pun boleh dimakan lepas direbus atau dibakar rasa dia macam kentang campur kacang, bintang sedap gak bintang. Yang bintang best bintang pasal cempedak ni, dia bukan sekadar buah biasa. Setiap bahagian pokok dia ada kegunaan. Kayu pokoknya keras, sesuai untuk buat perabot. Daunnya jadi makanan ulat sutera. Kulit pokok pun boleh dijadikan tali. Pokok ni ibarat bintang survival kit bintang, alam semula jadi. Dari segi khasiat, cempedak ni bintang polar hosel bintang nutrisi. Dia penuh dengan vitamin C, serat, kalsium, fosforus, zat besi, dan antioksidan. Kalau korang nak lawan sakit jantung, kawal kencing manis, atau tingkatkan imun badan, cempedak ni bintang sedikit bintang yang bintang reliable bintang. Tapi jangan lupa, dia tinggi gula, jadi makan berpada-pada. Kat pasar, korang boleh kenal cempedak masak bila kulit dia lembut dan baunya menusuk hidung. Kalau takut pilih yang tak manis, beli J yang dah dibelah. Cara simpan. Kalau belum masak, bungkus dalam kertas, biar dia bintang ripen bintang sendiri. Dah masak, simpan dalam peti sejuk tahan sampai 3-4 hari. Dalam masakan Melayu, cempedak ni bintang versatile bintang gila. Boleh dimakan segar, digoreng celor jadi cempedak goreng, atau dimasak kuah gulai. Bijinya pun boleh direbus dengan garam, bintang snack bintang petang-petang yang bintang cip bintang tapi berkhasiat. Yang bintang trending bintang sekarang. Cempedak cicah aiskrim, bintang fritters bintang cempedak, lemput cempedak, sampai kek cempedak. Jim punya bintang personal favorite bintang. Cempedak goreng tepung rangup, panas-panas, cicah sambal kecap bintang heaven on earth bintang. Bintang-bintang outro bintang-bintang. Okey guys, sampai sini je bintang sharing bintang Jim hari ni pasal si Raja Wangi, buah cempedak. Kalau korang rasa video ni bintang berfaedah, bintang, jangan lupa bintang tekan bintang butang subscribe tu tekan sampai tangan bergetar bintang aktifkan bintang loceng notifikasi, pilih semua. Supaya korang tak tertinggal bintang konten bintang-bintang power bintang dari Jim. Like kalau korang bintang terlewat bintang masa Jim cerita, share kat kawan-kawan korang yang bintang full audio bintang, dan tinggalkan komen bintang murni bintang kat bawah, resepi cempedak bintang gila bintang korang apa. Jim baca setiap satu. Akhir kata, Jim ucapkan ribuan terima kasih kat korang yang bintang stay bintang sampai habis. Moga ilmu ni bermanfaat, rezeki korang mudah berkat, umur panjang dalam bintang ibadah bintang, dunia akhirat dipermudahkan. Jim pamit dulu bintang keep exploring, keep testing bintang.